Jadi saya doakan korang ada rezeki, untuk korang dapat rezeki untuk beli ais batu ni. Okay. Saya tak minum air batu awak. Tapi diorang tadi buat beli watermelon. Air watermelon diorang beli, diorang ambil batu ni letak. Fashion lah. Okay. Dan kalau ni korang on sahaja. Saya beli dah dan selalu letak air kotak coklat, so sedap gebu. Kalau you all rajin, betul, kepada siapa yang rajin kan, dia boleh letak ais, dia letak air, katalah air coklat ke, korang letak dekat dalam ni tempat ni, korang letak air, dan air tu dia akan jadi air batu yang bercorak coklat. Contoh coklat apa benda ke yang macam tadi cakap tu, dia jadilah coklat ice cube. So guna kreativiti masing-masing. Tapi macam saya cakap lah, tempat ais tu memang kena on 24 jam ke. Kalau nak guna kita on lah, kalau tak nak guna kita off. Macam ni saya dah buat majlis, dah habis makan, kejap lagi saya off lah, simpan. Masa nak guna, of course saya on. Nak cuci senang tak? Okay, itu satu question yang very good. Nak cuci dia senang macam ni. Dia angkat ni, one, going back. No, cepatnya. Tempat air tu senang tak cuci. Okay, dia macam ni. Dia dekat belakang ni. Sekejap ya. Dia ada tempat buang air tau. Dekat sini ada pipe macam kita korek di bawah ni. Saya kena buka dia, saya kena tunjuk korang. Tapi senang. Dia ada belakang ni tempat air. Buka cube tu, air semua turun. Jadi korang kena cuci dia, ambil tempat air ni, korang masukkan balik, cuci. Cuci, keluarkan dia, cuci. Dah biarkan, buka cube tu, dia buang angin. Air tu dah keluar. Bila air tu dah keluar, dah lah, dan ambil tisu and then wipes bagi kering. Barang-barang macam ni jangan bagi basah lah, tahu. Kalau nak jaga dia kena bagi kering. Okay, bye. Bye Mo, thank you. Bye bang. Bye. Okay. Salam. Besok mau datang? Kan penat Faham? Bye Adi.